berbual dengan kawan-kawan di Australia. Hai. Saya Suzana dan saya Farzana. Kami di Brisbane, Australia. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga dan kawan-kawan di Singapura. Hai. Ya, ini Eden dan ini Zia. Kami di Brisbane. Saya Hani Haddad ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua di Singapura. Kami rindu dengan semua di Singapura. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Hazim, pagi raya macam mana awak minta maaf dengan mak raya awak? Alah, senang je. Mak, ayah, Hazim nak minta maaf. Minta duit raya? Alamak Azim ni, tak habis-habis minta duit raya. Aidilfitri masa untuk kita bersukaria sebab dah sebelum berpuasa. Kita juga boleh berkunjung-kunjungan ke rumah saudara, rakan dan keluarga. Hari raya bukan saja untuk mendapat duit collection, tapi untuk mengeratkan lagi kadar keluarga. Jom, siapa ni? Belah lah korang. Siapa tak nak duit raya? Siapa nak ikut? Kita. Lepas ni, kita jalan raya satu blok. Kita pergi rumah orang. Kita makan kuih raya. Kita minum air raya. Lepas tu kita minta duit raya. Mana boleh buat macam tu? Tak bagus tau. Alah, yang penting duit masuk kocek. Boleh beli gula-gula. Mana boleh cakap macam tu? Dah, kita jangan gaduh-gaduh. Kan tengah hari raya. Kita mestilah happy-happy. Betul tu, Danish. Kita lupakan sajalah pasal duit collection tu semua. Apa kata kita hiburkan sekali lagi dengan rakan-rakan kita yang berada di sini? Miskin pun gembira, walaupun hibah di pagi hari raya. Yang kecil pun turut bergembira menyambut hari raya. Oh mulia. Syawal.
Wah, seronok rakan-rakan kita beraya sambil melukis. Kreatif kan mereka? Inilah di antara lukisan-lukisan yang dikirimkan oleh rakan-rakan kita dari Sekolah Rendah Chua Chu Kang. Ada juga kiriman dari rakan-rakan kita yang lain. Cantik-cantik semuanya. Terima kasih ya. Mesti kawan-kawan kita suka kalau kita buat rumah terbuka macam ni. Mus tahu. Tapi Mus takutlah kalau Mak dengan Ayah balik. Siapa nak kemas nanti? Alah, kan hari raya. Mak dengan Ayah takkan marah punya. Nanti kita akan sama-sama lah. Kawan-kawan kita dah tak sabar nak menyanyi. Kawan-kawan, tunggu apa lagi? Mari kita nyanyi. Tak boleh. Makanan ada, minuman ada, kuih-muih ada, kawan-kawan pun ada. Mana boleh. Hari raya kan setahun sekali. Kita mestilah jalan-jalan, ziarah saudara mara dan kawan-kawan. Okey. Sekarang kita nak pergi rumah siapa dulu? Mujahid! Apria! Cik dah masak kuih raya ni, lauk raya banyak ni. Bila nak datang rumah Cik? Alamak. Ya, Cik. Nanti kami datang. Selamat Hari Raya, Ingatkan siapalah tadi. Terima kasih, Mut. Tadi
Kita cakap pasal apa? Cakap pasal jalan hari raya lah. Lepas ni nak pergi rumah siapa pula? Tak payahlah pergi rumah nenek yang kat tepi tangga tu. Macam misteri jam 12 pula. Takutlah tengok muka dia. Senyum pun tak pernah. Jadi kita cancel rumah dia. Rumah siapa yang rasa-rasanya dapat duit cashel lebih? Kita pergi rumah tu dulu lah. Setuju. Mana boleh cakap macam tu? Hari raya bukan pasal duit collection lah. Tak baguslah kawan-kawan cakap macam tu pasal nenek tu. Alah, kalau bukan pasal duit collection, pasal apa? Alamak, Mujahid ni. Jangan masuk campur lah kalau kita tengah planning. Sibuk je lah. Pergilah dengan kawanmu kat sana tu. Yalah. Adik tersayang segak bergaya. Mengaik kuih di atas para. Suasana riang di hari raya. Bermaaf-maafan riang gembira. Sungai disusun sehari-hari. Dalam gelap menangkap ikan. Kami menyusun 10 jari. Salah dan silap harap maafkan. Selamat Hari Raya.